Assalamualaikum guys, dah selamat petang. Hari ni trip solo lagi. Macam biasa, aku nak cuba cari siakap lagi geng. Hari ni cari umpan dulu. Suasana dia tak tahu ada tak ada. Banyak banyak gila ni. Agak kotor. Tak tahu lah. Kita try dia umpan, lepas tu kita pergi ke spot. Okay guys, stay tune. Tengok sebab habis tengok ada ke tak ada umpan. Seminggu ni hujan ni. Tengok lah. Nak panggil belanak agak meriah, tapi tak cari dia. Tak cari dia. Kita cari udah. Dia tak nak jalan dia tak salah. Tapi aku tak guna. So kita cari yang guna ni. Air dah mula tolak balik lah. Sampai dia tolak ke depan, burung semua pun naik. Kita ewak dulu. Okay, ewak dah pergi. Tuan-tuan, aku cakap aku nama tak ada belanak. Kalau ada orang yang muda, mungkin aku cari. Sampah tu banyak je. Cepat bersihkan. Ada tak ada? Aku pun tak minat kalau jala tempat yang bersampah. Lumpur je lah. Masa aku jadi lumpur naik dia. Dia sebenarnya mengeluarkan kita nak jala. Dia tu nak nampak hasil pun payah. Kadang-kadang dia kat dalam lumpur. Dia tak tahu benda tu ada ke tak ada. Yalah, dua halus. Nah. Permulaan banyak nanya, tapi benda dalam kan. Oh, pergi. Okay kan. Cek. Hari umpan dulu. Tadi hari hujan. So, tak tahu ada tak ada. Kita cuba lah. Adalah umpan tu hari ni. Dan adalah hasil untuk mancing jala baru guys. Yang lepas aku pakai 1 inci. Betul-betul tak berhati lah. Ikan lepas apa, udang lepas je. Ini aku pakai 1 inci. So jom tengok macam mana pergi dia jala 1 inci ni. Ringan sikit lah. Yang lepas aku punya aku custom, berat dia lebih kurang 6 kilo lebih. Yang ni dalam 3 kilo. So jom cuba. Ada ke tak ada? Oh, nampak banyak juga kan. Tapi udang ni lagi kecil daripada jala. Ada. Banyak rabut. Ini betul-betul udang halus lah. Tapi alhamdulillah yang lepas udang-udang saiz ni yang lepas, memang lepas je hari yang dapat.
So, baiklah. Let's on engine. Okey sangat kita lepas. Kita ambil yang ngam-ngam saiz mata kail. Dan sama waktu dengannya. Sangat. Oh lah. Ada tak. Oh, dah naik. Dah masuk dalam air dah. Sebab air naik. Selamat. Lama cepat sampai capai kan. Itu betul saya sumpan oh. Yang itu tadi saya sumpan. Tengok lagi ada tak? Ini lepaskan. Kita ambil yang saiz ni. Oh, ni saiz. Ni saiz idaman. Ini saiz geng. Memang mata. Ada lagi tak? Ni jala yang ni nama mencincin cincin ho. Kata orang sedap dipakai. Kalau tak lepas sakit jiwa. Aku tebas semua terbang geng. Aku hanya mampu melihat dia. Ni tak can. Ringan. Kata tu ringan. Sudah sikit dah. Entahlah sakit tangan kena menibur. Dah lepas 6 kilo bib. Kau bayangkan lah. Aku tak penat aku. Biasa udang kat tepi-tepi je. Dia tak ada tengah-tengah. Biasa main belah tepi-tepi dia. Kebiasaannya lah. Mengikut pemahaman aku. Biasa aku jala. Nampak tu. Naik-naik tu. Nampak tak? Naik-naik ya. Besar tu. Yang besar lepas geng. Yang besar lepas. Apa tak betul? Tengok tak?
banyak. Itulah 2-3 ekor mak. Tak besar sangat. So, okey. Nanti kita sambung. Aku dah settle lah. Jumpan. Kita sambung mancing pula. Kena gang, member kena. Member kena. Tengok. Wah. Abang tembak dia terus. Sambung terus Terus bagi. Mantap. Poskas. Okey. Sampai-sampai. Hari ni agak merasakan no. Okey. Macam ni mancung sedap. Cangkuk udang kita agak panas. Aku nak try mendekat dekat dulu. Tengok pergi macam mana. Stop dulu. Tengok situ. Kalau dia bagi, kalau dia ada, dia bagi lah. Ni aku rasa orang main malam sini ni. Set bancang. So kita tumbang dulu bancang. Okey. Tengoklah apa yang akan naik. Satu guys, tengok habis. Ada ambil. Yes. Cek yang pertama. Mantap. Cuba lagi. Dia main tak jauh. So, lomak. Sangkut pula. Depan-depan ni mainnya. So, kita tempat depan-depan ni. Alah, sana pula pergi je. Tunggu geng. Ada lagi. Yap. Sudah. Tak ada rezeki. Tak ada rezeki geng. Boleh dah. Aku dah ketakkan juga. Aduh, sanggup kayu pula. Sudah. Pelan-pelan aku tinggal sana. Ada lagi ya. Ada lagi. Aku nak lepas tau. Sijik tu. Bye-bye mata kail. Sini, dekat sini.
Nampak tu. Di sini. Nampak tu. Sini aku nak jala. Aku nak jala. Mata boleh sampai lagi. Sebelum ke tengah. Mana tadi? Tak ada. Tak ada, geng. Aduh. Sayang ah. Dia ada tadi depan ni. Aduh. Mulut dia masih sangkut mata kail. Pelampau aku dah ke tepi dah. Sayang. Aku dah banyak dapat dah. Rabut juga. Alah, tak sekian. Okay guys, aku jumpa balik kampung aku. Tapi ikan dia aku tak tahu ada tak ada. So okay, tak apa. Kali ni aku tak kali. Tak ada ikan dia. Kan ada. Dan oh ada lagi guys. Ada lagi. Ikan dia lagi. Nah, mana lagi? Ikan lagi guys. Ikannya lagi. Okey, alhamdulillah. Kata orang rezeki tak salah alamat. Kali pertama aku jala lepas. Kali kedua aku cakap ni tak boleh. Aku nak ambil tali juga. So aku ambil keputusan untuk capai tali. Alhamdulillah guys. Ikan yang lepas kita dapat kembali. Cuma masalah dia, inilah dia. Sangkut dekat jala pula. Teruk ke sangkut dia? Kita buka pelan-pelan. Okey. Ikan kedua guys.
Manis-manis. Mantap. Tak besar tak apa. Yang penting berjaya dilainkan juga. Dia nak lagi. So yang ni kita try depan lah. Sekejap lagi tak ada, kita jalan lah. Jam nak cengah ni. Tengok ada ke tak ada lagi. Ada lah. Okay guys, lain-lain. Okay, kita sampai spot kedua. Spot yang pertama tu kita tak boleh sampai malam sebab spot tu agak menyeramkan. Sebab dia spot dalam hutan kan. So kita main spot luar pula. Kuat. Ada punya rezeki udang. Tengok lah, harap air dia ni surut. Harap ada mana dia. So kita cuba. Pas sedap yang sini pula. Tengok macam mana pergi dia. Dah pening nak balik kan? Okay guys, start guys. Dia ada. Ya. Oh, selamat. Nampak tak permainan dia? Hampir rabut guys. Okay. Ada. Apa ni? Ngek. Takut badan. Aduh, ngek rupanya. Ni partner hari ni berapa dapat ekor. Habis saya tak dapat rakam. So setengah hari. Okay. So, jangan lupa kita jumpa juga datang. Jangan lupa share, like, subscribe.